Assalamualaikum, hai semua, saya Cikgu Faiz, Cikgu Sains anda. Untuk video kali ini, kita akan belajar tajuk elektrokimia. Ini adalah topik bab 3 semester 4 SVM, Syllabus College Vocational. Untuk video ni, kita akan belajar standard kandungan 3.1 sahaja iaitu sel elektrolitik. Standard pembelajaran memahami elektrolisis dan di akhir pembelajaran ini, pelajar dapat menjelaskan maksud elektrolisis, mengenal pasti dan menerangkan istilah berkaitan elektrolisis seperti anode, kathod, anion, kation, elektrolit dan bukan elektrolit. Anda semua dah ready? Jom kita mula. Wah, cantiknya kereta ni. Nampak macam tengah isi minyak kan? Sebenarnya ini adalah kereta elektrik yang sedang dicas. Kalau kereta biasa, kita guna petrol. Kalau kereta elektrik, apa yang digunakan untuk menggerakkan kereta elektrik? Kenapa cikgu sembang pasal kereta elektrik ni? Sebab penciptaan kereta elektrik adalah antara contoh aplikasi konsep elektrokimia iaitu topik yang kita nak belajar dalam video kali ini. Tanpa membuang masa, jom kita fahami elektrolisis. Elektrokimia. Elektrokimia adalah kajian dalam bidang kimia tentang hubung kait antara fenomena elektrik dengan kimia. Sebagaimana nama dia, ada gabungan elektrik dengan kimia, elektrokimia. Dan ia berlaku dalam dua jenis sel elektrokimia, iaitu sel elektrolitik dan sel kimia. Dalam bab 3 ni, kita akan belajar dua jenis sel elektrokimia. Yang pertama sel elektrolitik, yang kedua sel kimia. Tetapi dalam video ini, cikgu hanya akan ajar asas-asas bagi sel elektrolitik sahaja. Yang lain-lain, part video yang lain. Next, apakah itu elektrolisis? Elektrolisis adalah satu proses di mana sebatian kimia dalam bentuk leburan ataupun aqueous akan terurai kepada unsur juzuknya apabila elektrik mengalir melaluinya. Dan proses ini dipanggil proses elektrolisis dan berlaku dalam sel elektrolitik. Kalau mudah nak faham, bila sesuatu benda kena sambar peti, kena panah peti dengan kuat, contoh pokok boleh patah, betul. Jadi ibaratnya macam itulah, bila sebatian kimia ni ada elektrik mengalir melaluinya, dia macam kena renjatan elektrik, maka dia pecah. Contoh mula-mula dia melekat, sebatian kimia tu melekat dua, satu melekat, kemudian ada kena renjat elektrik, pecah. Itulah maksud ayat buku tu. Jom kita mengenali pula bahagian penting dalam sel elektrolitik. Jadi ini adalah struktur sel elektrolitik. Jom kita kenali komponen-komponen penting dia. Untuk pengetahuan anda semua, elektrolisis takkan berlaku kalau tak ada arus elektrik. Jadi dari mana datang sumber elektrik dalam sel elektrolitik ni? Jawapan dia mudah, macam yang awak dapat tengok kan daripada gambar rajah, mestilah daripada bateri. Bateri ni dia adalah sumber tenaga elektrik dalam sel elektrolitik dan ini dia punya simbol lah, simbol sel kering. Untuk terminal positif, garisan lebih tinggi daripada garisan menegak terminal negatif. Jadi perubahan tenaga dalam sel elektrolitik adalah daripada tenaga elektrik bertukar kepada tenaga kimia. Kerana dia dapat dulu tenaga elektrik daripada bateri. Bateri menyumbangkan tenaga elektrik, kemudian akan berlaku perubahan tenaga kimia. Okay. Next, elektrod. Elektrod yang dibulatkan ni, yang warna orange ni. Elektrod akan disambungkan kepada bateri mengikut terminal, sama ada terminal positif atau negatif, dan elektrod merupakan konduktor elektrik. Apakah itu konduktor elektrik? Konduktor elektrik bermaksud boleh mengalihkan arus elektrik. Seterusnya, anda perlu tahu elektrod terdiri daripada anod dan juga kathod. Jika dia bersambung kepada terminal positif bateri, maka kita panggil elektrod tu anod. Jika elektrod tu bersambung kepada terminal negatif bateri, kita panggil elektrod tu kathod. Jadi untuk memudahkan ingatan, untuk mudah awak ingat, cikgu wakilkan anod ni dengan anwar, kathod ni dengan kati.
Terusnya, anda boleh lihat dalam rajah ni, elektrod direndam di dalam air. Betul ke air? Sebenarnya itu adalah elektrolit yang mengandungi ion positif dan ion negatif. Syarat untuk menjadi elektrolit ialah bahan tersebut mestilah boleh mengalihkan arus elektrik dalam keadaan leburan atau aqueous. Jika bahan itu tidak dapat mengalihkan arus elektrik dalam keadaan leburan dan aqueous, maka dia bukan elektrolit. Jika elektrod terdiri daripada anod dan katod, elektrolit pula terdiri daripada anion dan kation. Jika dia bercaj positif, dia adalah kation. Jika dia bercaj negatif, dia adalah anion. Tips nak ingat, anion ni ejaan dia seakan-akan onion, bawang. Maka tak baik membawang kan, benda yang negatif. Jadi ingatlah, anion adalah zarah bercaj negatif. Cation, cat kucing, comel, manja, haiwan kesayangan Nabi. Jadi sesuatu yang positif, maka cation tu adalah zarah yang bercaj positif. Itu cara nak ingat. Dan kalau awak perasan, anion dengan cation belakang dia ion dengan tulisan pink tu kan. Jadi itu menunjukkan dia adalah ion. Cuma kalau dia N kat depan, dia negatif. Kalau dia cat kat depan, dia positif. Sekarang jom kita belajar lebih mendalam cara nak bezakan antara elektrolit dan bukan elektrolit. Okey, kita boleh rujuk jadual ni. Ada contoh elektrolit dan contoh bukan elektrolit. Okey, firstly awak kena tahu zarah logam bercaj positif dan dia berwarna biru. Manakala bukan logam diwakili dengan caj negatif dan warna pink pada jadual berkala unsur. Yang kedua, apa yang awak kena tahu adalah untuk bahan tu jadi elektrolit, dia perlu ada caj yang berbeza. Barulah leburan atau larutan tu layak jadi elektrolit. Kalau dia ada caj yang berbeza, itu cara nak kenal dia. Kita tengok dulu contoh elektrolit. Contoh pertama, leburan plumbum bromida. Okey, kat sini PbBr2. Pb, jom kita cari mana Pb dekat jadual berkala unsur ni. Dia adalah logam. Okey, diwakili dengan warna biru. Jadi bila dia logam, dia charge positif. Kemudian kita tengok Br, bromin. Ini bukan logam, iaitu bercharge negatif. Jadi campuran mereka dua ni adalah campuran ion positif dan negatif. Maka dia cukup syarat, dia layak menjadi elektrolit. Sama juga dengan NaCl, sodium chloride. Okey, Na di sini diwakili oleh logam. Na di sini di bawah kategori logam bercaj positif, manakala Cl belah kanan warna pink adalah bukan logam diwakili dengan caj negatif. Maka percampuran positif dengan negatif melayakkan mereka untuk menjadi elektrolit. Sama juga dengan sodium hydroxide dan juga kuprum sulfate. Okey, Cu juga kita tengok Cu, kuprum. Kuprum di sini warna biru, maksudnya dia logam, ada caj positif. Kemudian SO4, okey, sulfide SO adalah bukan logam, jadi mereka bercaj negatif. Maka gabungan caj positif dengan negatif melayakkan mereka ini menjadi elektrolit. Berbeza dengan bukan elektrolit. Jom kita tengok di sini contoh bukan elektrolit, naftalina C10H8. Acetamida CH3CONH2. Larutan glukosa C6H12O6. Ethanol C2H5OH. Jadi dia ada karbon, ada hidrogen, ada oksigen, ada nitrogen. Jadi jom kita tengok satu-satu. C dekat sini dia di bawah bukan logam. H juga H di sini warna pink juga bukan logam. Begitu juga dengan O di bawah kategori bukan logam. Jadi gabungan mereka adalah gabungan caj negatif sahaja. Tiada percampuran caj positif dan negatif. Maka dia tidak layak untuk menjadi elektrolit dan jatuh di bawah kategori bukan elektrolit. Jadi itu cara nak bezakan ataupun nak kenal pasti antara elektrolit dan bukan elektrolit. Okay, jadi sekarang kita nak belajar asas proses elektrolisis. Dia bermula dengan
bateri yang membekalkan sumber tenaga elektrik, maka arus elektrik akan mengalir melalui wire pergi ke elektrod, dan arus elektrik tu pula akan mengalir ke elektrolit yang mengandungi sebatian ion. Maka apabila elektrik sampai ke elektrolit, sebatian ion tu tadi akan pecah. Dia pecah kepada positif dan negatif. Jadi kita boleh lihat dalam elektrolit ni dah diwakili dengan guli-guli yang ada charge positif dengan negatif. Jadi elektrod yang bersambung ke terminal positif bateri adalah anode. Elektrod yang bersambung ke terminal negatif bateri adalah katod, yang kita wakilkan dengan anode Anwar, lelaki. Katod Katie, perempuan. Jadi sekarang apa jadi dekat sebatian ion yang dah pecah tu? Dia akan pergi kepada yang dia suka. Dia tertarik dekat siapa. Jadi Anwar, anode adalah positif. Jadi yang tertarik kepada positif mestilah negatif. Sama juga dengan Katie. Yang akan tertarik kepada Katie yang negatif ni adalah positif. Anion akan tertarik kepada anode. Cation akan tertarik kepada katod. Nak ingat, negatif tertarik kepada positif. Positif tertarik kepada negatif. Jika anda lihat ayat di sini belah kiri, anode. Yang pergi dekat anode adalah anion. Kita lihat belah kanan, katod. Yang tertarik kepada katod adalah cation. Jadi itu adalah hukum alam. Dalam gambar rajah ni kita wakilkan yang positif dengan lelaki, negatif dengan kita wakilkan dengan perempuan. Jadi macam hukum alam lah. Lelaki tertarik kepada perempuan, perempuan tertarik kepada lelaki. Jadi itulah proses asas elektrolisis. Jika awak faham asas proses ni, nanti untuk next subtopik awak boleh faham juga dengan mudah. Itu saja dari cikgu. Cikgu harap video ni bermanfaat untuk awak semua. Saya Cikgu Faiz, Cikgu Sains anda. Bye!